Assalamualaikum. 10 hari bulan Syawal 14 Hijrah. Ada satu last untuk trip yang kedua. Kita nak kena tengok. Semalam 2 susun. Hari ni banyak mana pula? Banyak bang? Ha? Banyak? Ada 400 tandan tak? Aku rasa macam 400. Semalam? 5. Ha. Ini ada 2. Ada kot. Tak ada. Ini setan lebih kan? Kau nak masuk dua orang? Ha? Kau nak masuk dua tuan? Ha. Kebun siapa? Ha? Kebun siapa? Tak tahu. Tanya telefon. Okey. Abang kita ni, abang super saya ni. Habis, ni dapat dah habis. Gambar budak ni. Okey, alright. Tekan sikit bang. Lepas lagi? Tak ada dah. Inilah. Last. Aku ingat kau angkut semua semalam. Sebab dia orang pun kan tak potong buah habis kan? Tak siap semalam. Kan hujan hari tu. Dia orang khabar ada kilat, ada petir dalam ni. Lari balik lah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Kawan-kawan. Setengah lori. Tak penuh paket pun. Ada stand dekat 2 tan kot. Tak lebih. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Semalam ada 5 tan. Hari ni ada stand lebih 6 tan kot. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya Allah, kau murahkan rezeki kami di Feldal Pahili 1 ni, Allah. Kau perbanyakkan buah-buah kami ni, Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kau tingkatkan hasil pertanian negara kami, ya Allah. Pengeluaran ni minyak sawit ni, ya Allah. Kau bagilah kerajaan PMX ni bantuan kepada kami. Satu lagi nak cakap. Ni tanda lembu yang dia buat ni, macam ni. Ni, seekor pun tak dijual lagi ni. Yang saya beli. Yang Dafi dengan Mazlan Harun pukul kepala saya dekat sekolah menengah ni. Ni lembu yang tanda hijau ni. 55 ekor ibu. Apa benda den dengan Azali ni, Pekida Malaysia ni. Ni. Kau tolong jawab sikit. Mana pergi lembu yang tanda macam ni melancong? Lepas tu kau khianat bapak aku. Benda ni tak selesai dekat sini tau. Okey. Ni. Yang Zamri jual tanda lembu ni, ada dalam lembu kumpulan dia. Kau jual lembu siapa, Zamri? Zamri ni. Zamri Pak Sekabut ni. Kau babitkan adik aku kenapa? Okey? Tolong jawab soalan tu. Nanti satu hari kita akan berhadapan dengan benda ni, InsyaAllah. Mudah-mudahan.